Jom, Not. Aku tengok kau masak. Hai. Hai, ketemu lagi ke? Saya alah dengan bunga. Sebab tu saya bersih. 5 minit pun tak lambat. Bunga ni dibuat daripada sutera awak taklah kan? Ambillah. Ambil. Terima kasih. Apa yang awak gelarkan saya tadi? Saya tak apa jelas. Apa? Mak Cipan. Apa dia? Mak Cipan. Mana awak dapat ilham bagi nama tu pada saya? Cakaplah! Tolong jangan ganggu tunang saya. Awal kau bangun hari ni, kau berapa kau pergi jumpa Amal? Pukul 9 nanti saya pergilah. Tak boleh tidur dah semalam. Kenapa? Hal kena ragut tu? Sikitlah. Yelah, kat Penalan tak ada. Leceh lah nak kena pergi buat baru. Ada hal lain lagi ke yang buat kau tak boleh tidur? Taklah. Saya sendiri pun tak tahu apa yang saya rasa. Kadang-kadang tu kan, saya fikir awak tak lama lagi dah nak tinggalkan saya kan. Lepas tu, Lily pula nak kahwin. Tapi awak tak payah risaukan saya. Saya tak apa-apa. Saya tahu satu hari nanti saya kena belajar hidup berdikari juga. Arissa, satu hari nanti kau pasti jumpa jalan kau sendiri. Masa tu kau dah jumpa si dia dan kau sendiri tahu. Dan aku harap sangat-sangat kau bagi peluang kat diri kau ya. Ayah, nak pergi mana ni? Mesyuarat Dewan Perniagaan Melayu. Malang ke? Ayah ada kat rumah kan? Ada? Kenapa? Saya ada hal sikit nak bincang dengan ayah dan Nama Yus. Pasal pekerja. Petang ni ayah dah ada dah. Lepas habis mesyuarat tu, ayah makan dengan ahli majlis mesyuarat tu. Lepas tu, ayah balik lah. Ayah, melanggar lah ayah.
Sebab saya pun nak keluar ni lah. Mungkin kita sembahyang maghrib kat masjid. Lepas tu kita bincang kat sana. Kat masjid? Kan lagi afdal. Yalah. Ayah pergi dulu. Mak nak bagikan makan. Tengok tak? Cuba. Nak bagikan makan. Mak nak tahu tak ikan mana yang saya suka? Nak? Tu, yang tu, Mak. Yang mana satu ni? Tu, yang kuning tu, belakang yang putih tu, Mak. Yang mana satu ni? Mak pegang ni. Saya tangkap. Antara 3 pelajar terbaik. Tahniah Kak Cik. Kak Long dah tahu dah Kak Cik akan tetap jadi pelajar terbaik. Alhamdulillah. Ini pun sebenarnya berkat doa Kak Long, Mak, Abah. Setakat ni lah. Nanti masa depan tak tahulah macam mana pula. Kak Cik kan baru 2 tahun dekat sini, Kak. Ada lagi 3 tahun. Lama lagi tau. Kak Long yakin Kak Cik boleh. Doa Kak Long, doa Mak Abah takkan putus untuk Kak Cik. Terima kasih. Kak Cik janji, Kak Cik akan usaha sedaya upaya. Takkan aku nak rosakkan kegembiraan dia dengan cerita aku kena ragu. Cerita aku bimbang kena pecat dengan Mamat Cipan. Kak Long pula macam mana? Kak Long lah, dekat pejabat Kak Long macam mana? Pejabat. Semuanya baik. Semua macam biasalah. Kak Long ni kenapa? Macam mana apa-apa je? Tak ada. Kak Long seronok sangat. Adik Kak Long bakal jadi doktor. Yelah kalau Kak Mah ada, mesti dia akan jadi seorang peguam yang hebat kan? Yalah Kak Long. Janganlah cerita pasal Mah. Taklah Kak Long rasa macam kalau Kak Long gembira, Kak Long ingat Kak Mah. Kak Long sedih kan Kak Long ingat kat dia. Yelah kalau tak dapat kongsi apa-apa rasa macam tak lepas. Kak Cik faham Kak Long. Mbak memang macam tu. Macam berkongsi nyawa. Tapi kadang-kadang ada juga kembar yang benci dengan kembar dia sendiri. Macam Maksu tu. Maksu? Dari kerana mata. Awak terus je lah makan tengah hari dengan ahli Dewan Perniagaan awak tu. Saya dengan Azhar tak ada kat rumah. Kau berapa awak balik? Tengoklah. Lepas main golf, makan tengah hari dengan klub wanita elit. Lepas tu balik, malam ada majlis lagi. Nampak gayanya awak lebih sibuk daripada saya. Sayang, hari cuti pun duduk dekat pejabat sampai petang ke? Nak kena siapkan tender lah sayang. Besok nak kena hantar. Kenapa? Awak ada apa-apa lepas main golf dengan Mama? Kalau tak ada, bolehlah tolong saya kat pejabat. Kalau siap cepat, kita boleh keluar malam ni. Yalah, awak
awak mana ada masa nak tolong saya kan? Tak apalah Azhar. Azhar ikut je lah Mama tu. Siapalah saya ni kan?